Woi. Assalamualaikum dan everybody, welcome back to Ala Naga Channel. Dan untuk reaction kita kali ni, kita nak react kepada satu music video daripada girl group. Tapi kali ni bukan girl group dekat Malaysia, tapi dekat Indonesia, di mana sebelum ni lagu depa meletup lagu Rollerblade. Yang selalu duk dengar kat TikTok tu kan. Lagu depa lah tu. So kali ni depa bawa keluar lagu baru yang bertajuk Honk. Daripada Nona, Honk. Lain macam. Sebelum kita nak react kepada music video ni, kepada hampa yang mungkin first time dekat channel ni, hai, aku Ali Naga, aku merupakan seorang videographer dan juga editor. Dan untuk video reaction ni, aku akan lebih komen daripada segi technical side, lagi-lagi daripada POV seorang videographer dan juga editor. So yeah, without further ado, let's get right into the video. Nona punya number plate, Sabang ke Merauke, Honk. Ush. Wey. Wow. Wih. Oh, wow. Ada boomerang kat situ. Okay, so of course, first things first, aku perasan ratio video kali ni aku nampak macam memang dia pergunakan ratio yang apa tu, bukan biasa punya ratio, dia macam nak petak sikit, mungkin ratio 4:5. And first shot dia, aku dah dapat vibe-vibe retro dah sebenarnya, sebab bass ni bass lama. Lepas tu aku nampak dia ada letak efek green sikit so that dia nampak klasik, dia nampak footage yang very old, okay? Sangat lama. Lepas tu kita ada satu shot ni sangat cantik aku suka background dia. Very the nature. Lepas tu bah tu lalu depan depa, lepas tu kita terus dapat font sebesar alam. Tajuk lagu dia lah Honk dengan berwarna pink. Oh, aku baru perasan kat sini bila bass tu lalu, tulisan pun ikut sekali dengan pergerakan bass tu. Dia buat teknik masking di mana animation out lah, cara dia nak buat tu. Okay, ini interesting sebab dia mengingatkan aku dekat satu trend Kiki. Kiki, do you love me? Okay, that trend kan. So it's the same concept here, di mana van ni tengah berjalan, lepas tu perempuan ni, sorry aku tak tahu nama dia pun tapi perempuan ni dia menari dekat luar van tersebut lah. So daripada segi storyline setakat ni aku nampak macam bah tinggal dia pun, so dia terpaksa naik van ni lah. Okay, lepas tu yang ni, yang ni aku tak tahu, aku rasa ni macam rooftop van tu, yang you know like cermin, dia punya bumbung atas tu memang glass cermin, so kita boleh nampak kat luar kan. So aku rasa lah, so dia duduk atas van tu, so kita dapat lah this down top angle ni kan. Tapi kita dapat satu a glimpse of shot di mana sangat cepat shot ni. Kalau kita pause, kita nampak depa ada dekat satu tempat yang lain tengah buat dance move kat sini. Tapi bila kita play benda ni sangat laju, kadang kita tak perasan pun. Mata kita tak sempat nak proses apa yang dia tunjuk. Dia flick dia sangat cepat, tak sampai satu saat. Nampak? Lepas tu kalau kita pause nampak dia ada reveal sikit-sikit. Macam ni nampak. Kita ada this close up shot, another close up shot. Lepas tu dia ada orang panggil, aku panggil ni boomerang effect boomerang, tahu boomerang kan, pergerakan boomerang kat IG tu dulu tu. So nampak tak, dia pergerakan depan belakang, so dia main reverse speed kat situ. Pip pip. Okay, boomerang lagi. Ui.
Weh. Nona. Uish, style tu. Aku suka music video ni, dia ada banyak shot-shot macam ala-ala apa filem yang director yang dulu pernah viral tu. Okay, aku dah ingat dah. Wes Anderson. Yes. Sebab apa Wes Anderson? Sebab dia punya shot-shot semua very symmetrical. Very balanced. Kalau kita perasan shot-shot kat sini kan. See? Very symmetrical. This one also. Very symmetrical. Lepas tu aku suka aku suka shot ni di mana waktu dia buat ada macam DJ punya sound effect tu kan. And kita dapat boomerang punya effect. At the same time kalau kita perhati kat background tu kita nampak that boomerang effect. Nampak tak? Hei, style tu. Untuk even kat sini pun the framing ikut pergerakan penari penyanyi tu tau. Sebab bila dia buat macam tu, kamera pun bergerak sak ke situ. Style. Kelapa pak kepala. Very nice shot kat sini. This one. Ui, very nice. Macam kat Pekalih tu. White shot. Ooh. Huish. Tengok lampu kat bangunan tu. Ui, yo. Siap ada spotlight yo. Awak orang kat belakang. Okay, siapa drive? Okay, this one is very interesting shot. Di mana waktu dia petik jari. Okay, sorry. Dia tak petik jari pun. Dia literally tukar daripada scene siang ke malam. So this is siang and this is malam. Switch. Lepas tu kat sini kita ada transition kereta api ya. Banyak macam-macam dia tunjuk. Dia feature banyak-banyak transport kat sini. Ada bus, ada van, ada train kan. So nampak tak kita dapat satu very smooth transition kat sini. Lepas tu dan kita reveal salah seorang daripada ahli mereka. Lepas tu kat sini kita ada satu shot very extreme close up of dia punya mulut. Very nice transition. Kita ada like flash white kat sini. And kita dapat terus ke next scene. Sebab apa tahu? Dia aku suka dia transition dia very match dengan the next scene. Sebab okay, dia nampak flashing white tu dia macam spotlight punya effect. Lepas tu kita nampak kat atas tu ada spotlight, ada lampu. So dia match lah dengan benda tu. Ini style gila weh. Okay, kita dapat spotlight. Okay, first things first, macam mana siap mereka buat lampu? Is this background real or not? Tapi kalau real, memang mereka syncing all the lampu-lampu tu memang style lah. Senyap siap ada spotlight je kat belakang tengah suluh. Style gila. Okay, top angle. Ada slow mo, dia belanja slow mo. Lawa lah lightingnya. So yeah, that's it for Honk daripada Nona. Aku suka muzik dia. Dia banyak bunyi horn Memang dia pun menggunakan konsep horn punya bunyi tu. Tapi in terms of sebelum kita masuk technical lah, aku suka. Aku nampak sikit storyline music video ni. Sebab kita start off dengan dia nak tumpang bas tapi bah tinggal.
Lepas tu depa tengok pasal naik van. Lepas tu aku tak faham yang bab orang lari tu apa semua kan. Lepas tu satu benda yang waktu scene depa dekat mana tadi? Okay, waktu scene lari tadi tu kan. kan dia ada reveal sikit kan. Dia ada potong-potong very quick cuts nampak dekat sini. Lepas tu kita dapat kat sini. So dia macam bagi teaser untuk the last sequence, the last dance, last location kan. So dia bagi sedikit teaser. Tapi aku tak tahu siapa. Maybe orang lari tu sebab dia nak berparti lah hujung-hujung tu kan. Ya, tapi video wise, editing wise aku rasa very funky, very fun, very vibrant, colourful, you know. And aku suka banyak, there's a lot of interesting shots, interesting camera movement, interesting editing techniques yang mereka guna. Okay, mereka guna that reverse forward speed ataupun boomerang punya editing. Mereka ada masking, mereka ada match cut macam ni kan. Lepas tu ada, aku suka mereka guna real life location. Mungkin tak adalah menggambarkan fully negara Indonesia tu, tapi kita nampak lah sedikit kan situasi di tempat tu apa semua kan. Ada sikit gabungan CGI, tapi I think is a very good blend actually. So yeah, menarik. Aku suka lagu dia, menarik. So apa pendapat hampa untuk music video Hong daripada Nona? Hampa boleh share dekat aku your thoughts dekat bahagian comments. Dan kalau hampa ada cadangan on what music video should I react to next, hampa boleh komen dekat bawah. And yeah, kalau hampa suka konten-konten macam ni, don't forget to like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff.